menuju ke Mae Hong Son untuk mendapatkan sertifikat Thousand Corner. Dan sungai ni yang memisahkan Thailand dengan Myanmar. Oh ya. So cuma yang sedihnya kita dah nak balik dah nanti. Sekejap Balik sangat dah. kan? Kejap lah. Tu lah. Saya memiliki 2 sertifikat. Yang pertama, saya dapat sertifikat Death Highway. ANF HTKL salute! Okay, in unity. Roll it, baby, position. Rock it, just like that. Walk it, walk it, Assalamualaikum. Mari episod yang kelima, hari yang kelima kita orang daripada Mesot bertolak terus pergi ke Mae Sariang dan kita orang buat Thousand Corner di Mae Hong Son dan kita orang bermalam di Pai. Mari. Assalamualaikum. Mari. Hari kelima kita berada di hotel. Kita nak keluar pergi. Sekejap, lampu. Kita nak keluar menuju ke Thousand Corner. Hari yang dinanti-nantikan. Jadi bang, untuk hari yang kelima ni bang, sedikit saja kata ucapan daripada abang. Okey, Assalamualaikum. Sawadikap. Selamat pagi. Hari ini kita daripada Mesot, kita akan menuju ke Mae Hong Son untuk mendapatkan sertifikat Thousand Corner dan kita akan bermalam di Pai. Itulah, so harap perjalanan berjalan lancar dan semoga dirahmati dan dilindungi oleh Allah. Ya, masalah nanti cuba tengok kita orang punya tayar kena ni. Ni bukan klaim, ni kunci kan. Kena kunci. Itulah saya pun pelik juga. Belum bayar, belum bayar, jangan lari Hotel yang belum bayar, kunci. Tu belum habis rek ni. Ada soalan dulu bang. Aku. Padahal saya dah coaching kau dia bang. Ingat apa lepas buat video? Buat video. Tengah buat video ni. Aku cakap. Bu, sekarang umur apa? Sekarang umur apa? Tak tahu orang tahu sikit. Tak apalah, kau dah famous. Kau dah famous. Mana aku Saya jadi dah First time masuk Thailand. masuk dengan motor, yes. First time right So saya harap ini adalah permulaan yang baik untuk Baik, awak dan awak akan teruskan. InsyaAllah, insyaAllah. Tengoklah kita punya Sifu Master. Jangan first time jangan macam ada lagu Melayu. Kau lah apa? Ada malamat tu bang. Jangan jadi macam lagu Melayu yang kau lah cinta pertama dan terakhir. Oh, So no. janganlah lagu yang pertama dan terakhir. Baik. So harap-harap akan alright Yes. Kita jangan buat malu. Kita nak berjanjian Jangan ni. malukan your colours. Okay. pergi ke Pai. Meramak dah pergi lalu. Biar mak saya tak boleh di Okay, orang tengah bincang-bincang nak pergi mana. Lalu one way. Saya yang baru ni mendengar je. Tak tahu Saya faham. Saya dah ada pergi dah 2015 yang Jadi kita teruskan perjalanan kita untuk sampai ke Mae Sariang, iaitu adalah satu tempat pemisahan antara Thailand dan juga Myanmar. Jadi kawasan tu kalau orang Thailand panggil, dekat situ adalah Sungai Salawin. So kita all the way ke sana untuk lihat Sungai Salawin. Mari. Guys, hari yang kelima nak pergi menuju ke Thousand Corner. Abang dah standby nak bercakap. Ni dah, ni memang Thousand Corner. Kita nak ke Pai. Oh, nak ke Pai Okay, kita on the way ke Mae Sariang sebelum ke Mae Hong Son. Kalau on the way ke sini, kita dapati banyak pos-pos tentera sebabnya kenapa? Kalau ni sebenarnya adalah laluan berbahaya lah. Sebabnya di segi Thailand, cuba tengok di sebelah sana tu. Mana? Sebelah sana tu, ni sungai ni yang memisahkan Thailand dengan Myanmar. Oh ya. So penyelundupan
orang-orang boleh datang lah. Boleh Dorang cross boleh, je. dorang boleh menyelinap je lah. Boleh lah, sebab dekat sini tak ada tembok. Dia tak ada tembok ataupun pagar. Oh ya. Jadi dia boleh cross over senang. Jadi laluan ni sebenarnya laluan yang berbahaya lah. Satu, ada banyak pos-pos tentera yang kita akan lalui nanti lah. Faham. Sebab abang sejarah A tau. Saya baru tahu bang. No kepalsuan. Tekankan kat Lagi. palsu tu. Oh, jika tiada apa keikhlasan. Pernah ke kau ikhlas? Macam tu. Ke Masjid yang mungkin dalam 160 km lagi lah. 160 km okey. So kita santai-santai je, kita menikmati keindahan alam. Betul. Cepat. Makan. Abu, kau okey Abu? Aku nampak kau macam struggle dengan handling motor kau. Guys. Kau okey? Dia belakang geli. Tak Yup. tahu. Oh, belakang geli eh? Aku rasa kau check balik appraisal tayar kau. Itulah aku nak check. Sebab dia. aku nampak tu kau macam tak yakin. Tak, memang geli. Memang apa tak pernah tu. Assalamualaikum, mari. Korang yang tengah tengok video tu, korang tengok dulu iklan ni. So, saya daripada Crack the Box. Saya menjual seluar workwear macam Dickies, macam Kahat dan everything about workwear. So, seluar ni korang boleh pakai untuk riding. Macam mana saya riding selama 13 hari, saya, Abang Boy, Elizad dan juga Abu menggunakan seluar Crack the Box. So, kalau korang nak tengok seluar-seluar ni ada, korang boleh masuk dekat platform TikTok. Setiap hari Sabtu Ahad kita cuti, so korang boleh beli dekat sana. Mari. Selesai kita bergambar di Sungai Salawi. Sekarang tibalah masanya untuk kita masuk ke Road Thousand Corner. Untuk perjalanan ke Thousand Corner ni agak lama dan kami terpaksa laju sedikit sebab kaunter pengambilan sijil tu akan tutup pukul 5 petang. Jadi sekarang kita memang try untuk sampai sebelum pukul 5 petang supaya kita sempat buat Thousand Corner dalam masa sehari. Kalau tak, kita kena bermalam dan kita akan sambung ride pergi ke kaunter untuk pengambilan sijil Thousand Corner. Mari.
apa ni? Baru fasa berapa bang? Ni Thousand Corner ni dulu off-road. Oh dulu off-road jalan dia. Off-road daripada daripada Merah Mat sampai dekat Mesaryang semua off-road. Jadi perjalanan dia dulu keluar 7 pagi, balik sampai Myeongsom mesti dekat pukul 7 atau 8 malam. Oh ya, lama. Lama. So hari ni jalan semua dah ada jalan tol, sikit-sikit tu tak ada masalah sangat. Jalan dah cantik kan? Jalan cantik. Mungkin kita sampai lepas ni kita ke main road Maksudnya lepas habis ni dia main road lah. main road. Lepas tu dia corner balik. Ada main corner tapi corner dia corner S. Dia macam tu. Jadi siapa pakar Mak Marquez ke apa boleh lah. Boleh. Boleh. Pacak ini lah. Kadang S lepas tu S balik. Kalau pandai ambil angle, dia memang sedap lah, cantik lah dia punya corner Rino. Mantap. Tapi kalau tak biasa jangan lah. Satgi kan dia masuk ke hutan. Kita masak pula kan. Jangan jangan. Tapi ni dia jadi meletihkan sebab dia bukan corner yang level daratan tak letih, dia seronok. Tapi corner yang naik bukit memang letih. Betul kak. Tukar gear. Tukar gear betul. Lepas tu kena control brake. Kadang-kadang tadi dia menjunam tu kan. Tengok macam seronok corner. Kalau siapa yang terperangkap tak tukar gear rendah sikit ke ataupun press minyak, memang shoot. Memang membabau lah. Berhati-hati lah, jangan underestimate lah jalan-jalan ni. Dia kena pandai baca jalan. Mari kita pergi kat Abang Don jap. Sementara okey tadi macam mana? Bagi feedback sikit. Okey, Alhamdulillah semuanya berada dalam keadaan yang baik. Cuma yang sedihnya kita dah nak balik dah nanti. Sekejap sangat kan? Kejap lah. Tu tak. Nanti akan merindui lah. Saya dah cakap. Akan merindui lah tempat-tempat macam ni. Betul lah kata korang. Kena datang tiap-tiap tahun Saya rasa saya rindu Awak Thousand Corner. nak tu lama pun nak bagi jawapan. Tak sebab saya tengah fikir jalan. Saya rasa saya tak rindu Death Highway. Sebab Death Highway tu adalah kenangan pahit dan juga manis jugalah. Manis. Dia ada manis. Death Highway kita dah cuba sekali. Abang rasa kita dah buat pencapaian yang bagus jugalah kan. Okey tu kan. Death Highway sebab dia one way in, one way out. Nak one way out nak seram jalan yang sama tu rasa macam bosan jugalah. Tapi bosan dah seram bang. Dah seram. Kalau awak tengok jalan Thousand Corner ni dia lebih cantik dan lebih lebar, lebih luas. Dan confident tu ada. Dan sebenarnya menikmati pemandangan yang cantik lah. Betul. Death Highway ni macam tawakal betul lah. Apa pemandangan yang cantik? Pemandangan cantik ada Elizad pada saya. Yalah pemandangan cantik saya. Saya nampak korang berdua buat apa ni panggil apa? Mini love. Mini love. Tapi dibalas oleh Abang Boy tu. Tapi hampir terbabas juga lah. Hampir terbabas. Tak boleh nak balance. Okey bang, cerita yang anjing tadi tu yang anjing tu. Tadi Elizad anjing tu kejar. Saya nampak anjing tu kejar Elizad. Elizad dah pandai. Lepas tu masa saya pula saya ingat anjing tu nak kejar saya. Rupanya dua ekor anjing tu buat janji kat saya. So, dia tahulah yang Return of the King. Dia cam muka lah. Tak, masalahnya dia tadi duduk belakang mengantuk betul Mengantuk. Lepas tu awak buat apa? Saya terus pecut bos. Ikut belakang bos tu. Ingat senang ikut belakang bos. Kan? Tapi dia beri peluang awak datang lagi tak? Saya rindu tempat ni lah. Mesti 10 tahun. Macam tipu kan 10 tahun. Kepada isteri saya bagilah kebenaran. Setiap InsyaAllah dia tahun okey. sekali. Saya baik kat sini. Saya tak ada buat apa-apa. Baik, selalu baik. Baik, insyaAllah. Saya minum. Time solat berhenti. Time solat. Lepas tu time makan. Lepas tu syariah. Ya, betul. Selagi apa-apa yang ada, kita baik. Abang pun tak tahu bila lagi kau boleh ride. Tapi kalau kau berkawan dengan orang yang kaki ride, kau akan kaki ride. Kalau kau kawan dengan kaki judi, kaki judi. Kalau kau berkawan dengan Liverpool, kau akan kaki ubat. Tapi insyaAllah kalau kau ikut Abang Boy, kita selesa ride. Selesa ride. Sawadika.
Abang motor tak boleh? Ada je. Cepat. Cepat. Okay, kita nak cepat pergi ambil video. Kita tak nak tunggu kali. Assalamualaikum. Alhamdulillah akhirnya sampai. Kita buat dalam masa 1 hari. Kita gerak tadi pukul apa? Kita gerak ni pukul apa? Gerak ke sini 9. Tapi kita banyak buang masa sikit kan. 9 sampai sekarang kau ada jam 7 yang pun kau. Pukul apa? Dekat pukul 4 3.30. Mana yang kita buat laju lah. Tapi koyak-koyak. So ni dah sampai pada Chiang Mai Mesariang Pai. Sekejap ni kita akan ke Pai kan? Pai? Jadi kita akan ke Pai. So Alhamdulillah, seperti biasa Abang Boy bila sampai dia akan tampal stiker. Ni tak tahu stiker yang kali keberapa dia tampal. Ni edition yang keberapa bang stiker ni? Ya, pertama ni. Okay, dia akan tampal ANF dan
Kemudian dia akan sampai Yeah, we did it. Guys, kali keempat guys. kali keempat bang. Kali keempat. Boleh kongsikan pengalaman abang secara ringkas tak? Yang keempat ni apa yang best ni? Kali keempat ni sebenarnya dah tambah senang lagi lah sebab saya dah tahu jalan dia. Saya dah macam menghafal lah, bukan menghafal, saya dah tahu mana selekor saya dah mengenal tempat. Kali pertama korang akan tengah setuju tapi korang takkan nak tahu mana aku pergi lah. Korang akan dapat tahu masa kali kedua nanti, oh dia tempat kali pertama aku stop hari tu. So dia dapat rekod balik. So kali keempat yang abang buat ni berakhir dalam kita buat tak sampai 1 hari, setengah hari lah. Abang rasa tu pencapaian yang normal ke? Sebab cuaca cantik, dia tak hujan. Sebabnya kita keluar pukul 6. Okay. Bila kita keluar pagi, kita dapat sampai Onson dalam pukul 3.30. 3.30. Tapi kita start ride pukul 9 kan? Kita Pukul 9 kita start ride kan? Okay bang, jom Okay, kita pergi ya. dalam. Kita tutup lah. Okay. Sorry. Sekarang artis. I punya tu yang third time tau. Ya. Yang paling excited Abu sebenarnya. Ni yang Yeah. paling excited. Okay. Korang tulis. Saya dekat korang. Double D ni. Cepat. Double D yang. Macam mana? Selalu kau bawa pen. A, B, 3, A. Okay guys, diorang berjaya dua-dua ni. Woohoo! Nanti dulu. Boleh sebab last time kita buat macam tu. Kan. Oh, Abu. Terima kasih Elizad bawa kami ke sini. Ya. Berjaya. InsyaAllah nanti kita plan buat lain pula, okey? This one. Mesot from Mesot. Apa mesot? Okay, Isa. Bangun mesot. Jangan Isariam, Jongsong, Pai, Chanai. Same. Okay. Ambil ni. Pelan-pelan. Mana yang ada banyak-banyak tu lagi, Be? Dah. Mana yang dia orang pergi tugu yang ada banyak-banyak tu lagi, ya? On the way to Pai. Oh, ni lah depan ni. On the way to... Okay, saya amatlah berbangga kerana saya memiliki 2 sertifikat. Yang pertama, saya dapat sertifikat Death Highway yang ditulis dan disetujui oleh abang boy kita. So, yang kedua, saya dapat sijil untuk Thousand Corner. So, dua-dua sijil ni saya rasa amat berbangga kerana kita dah mengarungi rintangan, dugaan, pelbagai cabaran. Sebab paling sakit dan paling penat dan paling berjaga-jaga adalah Death Highway. Mungkin saya akan merindui Thousand Corner. Tak tahulah yang lain merindui Death Highway ke, dia tak tahu. Saya dia tu. Tak saja. Saya rasa abang boy mestilah yang best-best. Okay, Alhamdulillah hari ni kita dah complete dengan Death Highway dan Thousand Corner. Malam Death Highway, hari ni Thousand Corner dah complete. Kita buat sehari-sehari je bang Kita buat sehari. Alhamdulillah, cuaca baik daripada Allah jaga kita. Alhamdulillah, syukur. Tapi kalau korang tanya saya personally yang mana bercabar pada saya dan kawan-kawan, kami rasa Death Highway lah sebab jalan dia sempit dan jalan dia walaupun tak hujan dia licin. Jalan dekat Thousand Corner ni dia lebar dan dia lebih, tar dia lagi cantik dan lebih kemas. So saya rasa itu komen daripada kami. Tapi kalau korang nak tahu, korang kena cuba sendiri. Betul korang nilaikan lah yang mana lagi mencabar. Mesti kena cuba, takkan tak cuba kan. Saya nak cuba cakap terima kasih banyak-banyak pada abang boy dan Dia datang saya apa dia tiba je. tiba-tiba. Terima kasih Sebab Sebab bersama waktu susah dan senang. So saya harap awak pun bersama kami lah waktu susah dan senang. betul ya bu. Betul. Jangan yang waktu bahagia tiba-tiba hilang tak? Boleh komen sikit tak kedua-dua sijil tu? Alhamdulillah. Yang mana rasa tanya sangat Liza.
Saya saya sebenarnya bukan lebih kepada kejarkan nama ke ataupun apa-apa Saya kilometer pun saya tak kejar sebenarnya. Saya lebih kepada kejar suami. Kalau korang nak faham, saya kejar suami saya. Mana suami saya pergi, Nampak riak. itulah saya ada. Lebih kepada saya kejar suami saya. Saya di mana dia ada, saya kena ada. Tapi yang pentingnya ride Kembang abang. ride tu kali ni kali ketiga sampai dekat sini. Saya dapat semua grup yang tenang. Maksud dia tak ada temper, tak ada marah-marah. So alhamdulillah kali ketiga semuanya okey. Grup ni lock ke apa? InsyaAllah lock lah. Selalu janji je. Lepas tu dunia ini tak boleh lagi kepalsuan. Okey, soalan saya, kedua-dua ni, road ni mana yang rasa tertarik dan menarik kau tetap the bomb. kenapa nak pergi lagi? Mana yang mencabar senang? Mencabar. Mana yang paling mencabar? Kedua-dua tempat ni. Kalau tanya salah satu, saya rasa tak tahu nak cakap macam mana. Dua-dua pun ada cabaran masing-masing kot. Mungkin sebab dah pernah pergi luar Prabang. Jadi luar Prabang tu dia susah, dia bukan seperti ini. Jadi yang ini ni masihlah susah. Bukan susah apa, dia penat badan lah sebab kita buat sehari. Semalam dia highway, kita ambilkan 1 hari. Hari ni pun 1 hari. Besok kita tengok ke mana Tapi so far saya ada kawan-kawan yang menjaga, alhamdulillah. Dia tak adalah susah, dia enjoy sebenarnya guys. Nanti takut orang tak nak datang pula kan. Betul. Silakan juga. Belum, saya belum bayar. Sekejap saya bayar. Okey, saya bayar dulu. Okey geng, saya nak review motor saya pergi ke Thousand Corner. Inilah hasil dia, penuh dengan habuk. Okey, alhamdulillah dah sampai Abu datang dengan Sportster je guys. Okey, korang yang main Sportster jangan rasa malu-malu dan takut-takut untuk naik ke Thousand Corner. Kemudian ni motor Elizad. Okey, ni motor Elizad dah kotor semalam kita dah lenjan Death Highway. So ni motor Tuan Presiden kita, Abang Boy. Motor dia pun sama kotor. Tadi saya cakap dengan dia saya nak basuh. Lepas tu dia jeling. Dia kata tak boleh basuh sehingga sampai ke Malaysia. So inilah, lihatlah muka-muka puas. Walaupun dah pergi beberapa kali, tapi dia sangat puas. Muka dia sangat puas. Kan kotor. So sekian, itulah saja video untuk saya ke Thousand Corner. Mari. KNF HTKL Salud! Alhamdulillah kita dah selesaikan road kita di Thousand Corner dan selesai untuk kita ambil sijil. Dan malam ni juga kita akan teruskan perjalanan kita untuk sampai ke Pai dan kita akan bermalam di Pai. Setelah kita di Thousand Corner, kita singgah di Pai. Kita baru sampai dekat Pai. So diorang nak ajak pergi night market. Night market ni saya tak tahu ada apa sebab saya tengok sebelum ni macam best. So kita nak try pergi night market dekat sana. So semua tengah persediaan. Hotel pun belum cari, tapi kita pergi night market. Mari. Saya dah ready ya bang. Makan dulu sebelum kita cari hotel, okey? Okay. Lapar? Tapi tempat kan? Macam dekat bilik lain. Ramai. Nak cari makan Muslim kat depan tu, belah kanan. Kalau dapat parking yang tempat motor, Abang Wan dia boleh parking jauh dengan motor
foto dia dengan diri dia. Macam mana? Cantik lah tak? Dia kalau dapat depan-depan ni hotel kan best. Senang. Mana? Okay guys, kita nak cari. Ni Muslim juga ni. Ni apa ni? Ni kebab ya? Ni kebab. Apa? Inilah bandar Pekan Pai yang ramai foreigner datang. Bos. Ya bos. Ha? Nak smoking? Kena habis. Kalau dia penat makan Ni kedai dia. dekat lah. Dekat dengan Tabian. Kedai Mumin Halal Food. Sini ada kedai makan Mumin. Mumin halal food dekat Night Market ni. Ya. Ha? Hot. Make it hot kan? Duduk sini juga lah kot. Saya pun tak pasti. Saya cari tu. Ni kedai yang diorang selalu makan kalau diorang rest ke Pai. Jadi saya baru first time nak cuba. Air apa korang? Dah. Kalau pendapat abang, kedai ni memang terbaik abang. Kedai ni Saya ada. Sabar. jahat. Kedai Muslim. Kedai Muslim. Lain tak ada? Memang ni je kedai Muslim. Ada tu. Oh. Tapi macam budak-budak lah. Tapi ni style lah kampung ni. Bawa family ke tau. Macam ni lain. Ini apa tarikan dia selain ni? Sejuk. Oh. Tempat-tempat sejuk. Rasa lah ni. Samosa sayur dia. Okey, tempat sejuk. Ha.